Kejadian tu dia kena ketika saya tidak sedarkan diri di mana saya tidur dalam kereta sebenarnya. Kita penat drive daripada Kedah ke KL, so saya singgah di sebuah R&R bersama dengan kawan saya lah. So saya tumpangkan kawan saya ketika dia berada di Kedah tu. Saya tumpangkan dia, so kita balik sekali lah dengan niat nak membantu. Tapi tanpa saya sedar, sebabkan saya terlalu penat sangat tidur, bila saya sedar seluar saya dah separuh peha, dan kemudian saya dilakukan sesuatu secara fizikal lah, iaitu mungkin boleh saya share lah kot, dia something perbuatan yang lebih kurang masturbate. So benda tu agak terkejutkan saya, dan tindakan yang saya ambil ketika kejadian tu adalah saya masih menghantar dia balik, tapi saya dalam keadaan yang mamai. Saya rasa macam ni mimpi ke kan, betul ke tak ke, tapi saya perasan yang itu adalah real. So saya diam, saya takut, saya tetap hantar dia balik sampailah saya, selepas dah selesai semua tu, saya blok pelaku. Dan sebulan selepas itu, bila saya berjumpa dengan pelaku, saya jadi takut balik, saya jadi trauma balik. Saya teringat semua benda tu, dan tindakan yang saya ambil adalah untuk saya nak bertanyakan pada pelaku lah, kenapa dia buat macam tu. Dan saya rasa dia tak patut terjadi, sebab pelaku ni adalah, saya rasa, orang yang dalam generasi teater yang sekarang, dia orang yang kita respect juga sebagai yang mengangkat ataupun yang membuat cerita membuat review-review tentang teater-teater yang ada. Bukan teater saja, semua bidang seni. Kadang-kadang tari ada, muzik ada, komedi pun ada. So bila berlaku benda ni, saya merisaukan adalah, saya harap dia tidak terjadi pada kawan-kawan lain lah. Mana kata tentang sexual harassment ni ataupun omong seksual ni, dia tak patut terjadi pun. Tak patut terjadi dekat mana-mana komuniti sekalipun. Dan saya harap, saya dah buat report, dan sekarang ni dalam siasatan polis, dan saya harap polis juga mengambil tindakan ni sebagai satu tindakan yang tegas, yang keras. Sebab kita tak boleh nak normalizekan keadaan ni. Mungkin ramai yang kena. Selepas saya upload cerita tu dekat IG kan, selepas saya upload cerita saya tu dekat IG, saya tak takut pun untuk nak, saya tak malu pun untuk nak share tentang apa yang berlaku. Sebab saya rasa benda ni adalah awareness yang ni mungkin saya kena, dan saya tak tahu berapa ramai lagi yang kena sebelum ni ataupun selepas ni. So saya harap dia tidak menjadi mangsa, dan kita boleh spread out benda ni, ambil tindakan yang tegas lah. Saya harap dapat diambil tindakan yang tegas, dan jangan berlaku dah dalam circle kita ni lah. Sebab tak bagus. Sebab dia kacau mental health. Totally dia akan kacau mental health lah. Saya rasa dia lingkungan 33 macam tu lah. Kenalan juga sebenarnya, tapi disebabkan, tak tahu lah, maybe saya mudah percaya orang. So bila saya mudah percaya orang, diperlakukan pula sebegitu, saya jadi hilang kepercayaan. Dan saya trauma. Saya masih dalam keadaan yang trauma. Saya tak tahu macam mana saya nak lupakan benda itu. 27 Oktober, sebulan lebih yang lalu. Kenapa saya diam? Kenapa saya tak ambil tindakan, dan kenapa tindakan saya lambat untuk membuat laporan polis dan benda semua? Sebab saya rasa benda ni, saya tak tahu, saya jadi takut. Walaupun saya rasa saya mangsa, tapi tak tahu, saya jadi macam, aku nak buat apa kalau aku bagi tahu polis percaya tak cerita aku ni? Trauma, saya jadi trauma yang macam, dia paksa ke apa? Dia tak paksa, cuma keadaan itu adalah ketika saya tidak sedar. Bila saya sedar, saya perasan dia tengah buat sesuatu dekat saya, dan saya tengok masa tu saya tengah tidur ke apa? Saya tengah tidur yang sangat-sangat penat. Saya kalau tidur, memang saya akan tidur mati lah. So saya harap dia tumpang daripada Kedah balik ke KL. Betul, dia tumpang daripada Kedah balik ke KL. Cuma berhati-hatilah. Selepas ini saya dah sebarkan juga maklumat tentang individu tersebut. Siapa yang kenal lah. Siapa yang tak kenal, saya akan rahsiakan lah. Tapi kalau boleh, orang-orang macam ni tak perlu ada pun dalam bidang circle kita as orang-orang teater ni lah. Sebab satu, bukan apa, saya takut, saya tak tahu sama ada dia rakam atau apa. So saya takut sekarang ni, kalau buatnya tiba-tiba ada video leak ke apa tentang saya, tentang maruah saya, so apa tindakan yang saya boleh buat? Kan, of course lah, itu aib saya. Dan yalah, sekarang lebih cepat media sosial tu untuk tersebar. Itu je yang saya risau.